Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai ke Jelatok Retreat Park. Jalan dia tadi kena melalui ada sedikit off-road lah, macam ladang sawit. Ada nampak lembu Alhamdulillah, berbaloi lah, tempat dia cantik. Tu dia ada kata-kata tu apa, if you truly love apa lagi. Tengok ni ni siapa pencinta bunga-bunga, pencinta flora, macam-macam jenis bunga ada. Ni dia masih maintenance. Jenis keladi pun ada, jenis orchid bunga. Ni bunga apa ni, tak semua bunga saya tahu ada dia tulis bunga kertas, bunga ros, bunga melo tu biasalah. Tetapi ada banyak bunga yang saya tak tahu di sini. Jadi kepada pencinta bunga, sambil-sambil ride tu bolehlah tengok, bolehlah menikmati bunga. Saya ingat ada lebih 50 spesies. Yang ungu tu saya tahulah bunga kertas. Ni tak tahu ni bunga apa. Ada jenis macam apa tu, jenis keladi lah juga ni tu bunga puding. Bunga puding tu bunga yang lama lah, yang ada di kubur-kubur tu. Cantik tak? Okey, jom kita tengok dalam pula guys. Macam mana? Senyum? Kita berada di mana? Di retreat. Jelatok Retreat. Kalau tak nak bermalam pun boleh letak titik. Welcome to Jelatok Retreat Farm. Hai, di mana kita? Kita berada di Jelatok Retreat Farm. Terletak di mana? Lenggeng. Lenggeng. Lenggeng ke Lenggeng? Lenggeng ke Lenggang ke Lenggong ke? Lenggeng Perak. Tapi yang pastinya Negeri Sembilan. Lenggeng lah. Cappuccino cola. Kau kena tengok kita. Kita kat sini. Dia pula yang ni. Dah, kita kena bersedia. Kenapa lah? Mana saya tahu. Biasalah nyanyi. Hujan di sana. Dah nak bergerak apa ni kalau dah hujan? Kita dah nak balik. Siap dah. Boleh lah, dia yang penting suasana dia tu. Suasana dia tu. Makanan dia biasalah. Lepas tu dia ada bunga-bunga. Siapa suka keindahan alam, bolehlah datang ke sini di Jelatok, bukan Jelatik. Jelatok Retreat Farm.
Tapi kalau nak bermalam, harga dia keras lah. Harga dia agak keras kalau nak bermalam. 450 guys, tak boleh kurang sebab dia kata dia bagi makan. Siapa berani bermalam 450 lah kayangan. Tidak ada istimewanya pada cinta pandang pertama. Yang indahnya bila dia saling mata, dua pasang mata itu bertahun-tahun lamanya. Itulah keajaiban cinta. Macam lagu je. Kehebatan cinta. Hari pun hujan. Jadi ada banyak pokok-pokok kat sini lah. Siapa pencinta pokok, tu ada kolam renang. Siapa nak tengok, dia tak pergilah. Memang ada kolam renang kalau pergi nak sini. Sekali dengan makan, mungkin boleh lah kot. 450 sekali makan, sekali dengan kolam. Siapa peminat keladi, ada keladi-keladi. Dia tersuruk di belakang kafe dia. Kita kena lalu dulu depan. Siapa yang peminat pokok-pokok, sukalah. Orang yang tak minat lah. Itu masing-masing. Masing-masing peanut butter tree. Pokok mentega guys. Ada dekat sini. Pokok mentega ada. Dia banyak pokok-pokok. So, dia ambil buah ni. Dia buatkan mentega. Sini pun ada pokok-pokok lagi. Okay. Sahara Loop. Ni dia tak bagi masuk ke? Ni dia tak bagi. Tutup. Jadi bila kita pergi ke tempat orang, dia tak bagi masuk, kita jangan masuk lah. Mudah je lah. Ni. Bunga ros ada. Tu panas sangat, dia dah mati. Dia menggunakan lampu solar. Oh, kerengga pun ada. Kadang-kadang dia tutup juga untuk pembinaan. Datanglah ke Gelato Retreat Palm. Ni Gelato Retreat Palm. Banyak musolanya, apa semua. Lawa lah. Bilik-bilik dia memang lawa. Tapi harga ni mau ingat lah. 4,5. Tu si hijau kita dah ready dah. Kita nak bergerak ke Port Dickson pula. Kerja-kerja masih lagi dilakukan oleh pekerja-pekerja. Kita nak bergerak ke Port Dickson. Oh, tu ada juga kaki ride NMAX. Okay, tolong like, komen dan share. Konten ni kalau anda berminat, tolong like, komen dan share. Terima kasih kepada yang dah like, komen dan share. Semoga channel Luqman Osman ini terus berkembang maju. Kerana dia bukan hanya berkenaan dengan motor, catur, pancin, tempat menarik, makanan dan segala-galanya. Bye-bye. Okay guys, datanglah ke retreat farm. Betul siang? Makanan dia biasa je. Tapi Untuk melihat suasana view-view boleh. yang orang kata white. Nak apa ni? Mendekatkan diri kita dengan alam. Gitu. Sesuai lah. Siapa yang mencari ketenangan. Macam lagu Zaitun lah. Ketenangan. Tapi kita kena bergerak segera ni. Why? Nyamuk nampak tu. Kau ni nyamuk. Dari tadi dah aku dengar nyamuk. Kau nak datang sini juga. Okay guys. Datanglah. Datang. Ya, datanglah ke Retreat Farm. Gelato. Walaupun Gelato Retreat Farm. Nama dia. bukan gelato Lain-lain. Gelato itu di KL. Di sini Gelato. Okay. Gelato Retreat Farm. Retreat. Retreat.
Siapa nak tidur pun boleh ada di sini. Villa-villa yang tersegam indah. Tapi 400 ke atas. Rate dia 450 ke atas. Sekali makan, sekali kolam. Dia tak ada bilik tadi. Sekali makan, sekali Belakang lah. kolam. Okay guys. Kita dah langgar peraturan. Okay, bye. Ha? Nah, Kita tak ikut belakang tadi tak apa. tak apa. Sebab kereta tu dah nak ambil parking kita sangat. Jadi kita mengalah lah ya. Ini tak ada amaran horn lah. Yang ni nak hon-hon kan. Kejut pula kuda-kuda ni kan. Jadi menempah dia ni. Mencari. Okay, bye. Tak nampak kot. Musang king.